saya. Nak tanya sikit, kau tahu tak pasal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM? Saya tak tahu sangat pasal tu. Kau tahu ke? Daripada permintaan aku lah. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni, PPPM, dirangka pada 2013 hingga 2025 dibentuk untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara agar lebih berkualiti. Dan supaya apa? Supaya memenuhi keperluan abad ke-21. Itulah aku faham. Apa yang kau faham pasal benda ni? Setahu aku, pelan ini mengandungi 11 anjakan yang strategik untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan memastikan akses pendidikan yang lebih menyeluruh serta adil untuk semua pelajar. Itu je yang aku tahu. Jadi, macam mana kita nak tahu lebih lanjut? Jom kita terakai sama-sama. Anjakan yang pertama iaitu menyediakan kesemerataan akses pada pendidikan berkualiti antarabangsa. Apa itu? Iaitu memastikan setiap murid mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengikut latar belakang ataupun meningkatkan prasarana dan akses pendidikan untuk semua. Yang di mana kita perlu menanda aras pembelajaran bahasa, matematik, sains dengan standard antarabangsa. Itu melancarkan kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR yang disemak semula pada 2017. Bagaimana perlu dengan anjakan yang kedua? Seterusnya, anjakan kedua dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menekankan kepentingan penguasaan bahasa dalam kalangan murid. Setiap pelajar perlu menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris selain digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Untuk mencapai matlamat ini, KSSR Bahasa Malaysia dilaksanakan di sekolah jenis kebangsaan dengan sokongan pemulihan bagi murid yang memerlukan. Selain itu, program Linus diperluas supaya turut merangkumi literasi bahasa Inggeris. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan semua murid memiliki kemahiran bahasa yang kukuh untuk masa depan yang lebih cemerlang. Anjakan yang ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai, iaitu mengukuhkan pendidikan agama Islam dan pendidikan moral dengan lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang erat antara murid. Seterusnya iaitu membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam satu sukan, satu kelab dan satu badan uniform. Yang terakhir sekali iaitu mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk memudahkan cara interaksi antara jenis sekolah. Bagaimana perlu dengan anjakan yang keempat? Anjakan keempat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menumpukan kepada usaha mentransformasikan profesion keguruan agar menjadi pilihan utama. Antara langkah yang diambil ialah mengetatkan syarat kemasukan guru sejak tahun 2013, memastikan hanya graduan dalam 30% teratas yang layak. Selain itu, Institut Pendidikan Guru IPG turut dirombak supaya mencapai standard bertaraf dunia menjelang 2020. Langkah ini bertujuan melahirkan tenaga pengajar yang berkualiti tinggi sekaligus meningkatkan mutu pendidikan negara. Anjakan yang kelima iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah, iaitu memperkukuhkan kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian bagi pengetua ataupun guru besar mulai 2013. Selain itu, melaksanakan pakej kerjaya pengetua atau guru besar yang baharu secara berperingkat dengan lebih sokongan dan kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid. Itu saja daripada saya. Anjakan keenam menekankan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam meningkatkan kualiti pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran digalakkan untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan berkesan. Selain itu, akses kepada pembelajaran digital dan e-pembelajaran juga dipertingkatkan agar murid dapat memperoleh ilmu secara lebih luas dan fleksibel. Inisiatif ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang celik teknologi serta bersedia menghadapi cabaran dunia digital. Seterusnya, anjakan yang ketujuh iaitu mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menjadikan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Seterusnya, mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014. Seterusnya, iaitu memberi lebih kuasa
melalui pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum. Selain itu, memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015 bermula dengan Sabah dan Sarawak, dan terakhir sekali iaitu memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima sokongan kewangan yang saksama. Seterusnya, anjakan ke-8 menumpukan kepada transformasi, keupayaan dan kebolehan penyampaian kementerian. Ini dilakukan dengan memperkukuh kepimpinan bagi 150 hingga 200 jawatan utama bermula pada tahun 2013. Selain itu, fungsi dan struktur baharu kementerian turut dirangka menjelang 2013 dan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2016. Langkah ini bertujuan memastikan sistem pendidikan lebih efektif dan kepimpinan yang lebih berkualiti dalam merajui perubahan pendidikan negara. Anjakan 9 iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas, yang di mana dengan melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah. Seterusnya, mendapatkan maklum balaf daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016. Selain itu, menambahkan bilangan model sekolah amanah kepada 500 menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi sebagai penaja. Seterusnya, anjakan ke-10 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia memberi tumpuan kepada keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Ini bermakna setiap program pendidikan perlu dikaitkan dengan pencapaian murid yang jelas. Program yang kurang berimpak akan dirasionalisasi setiap tahun untuk memastikan sumber digunakan secara optimum. Selain itu, peruntukan akan diagihkan kepada bidang yang lebih penting seperti latihan guru dan peningkatan kemahiran murid. Pendekatan ini memastikan penggunaan sumber yang lebih cekap demi peningkatan kualiti pendidikan negara. Anjakan terakhir iaitu meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung, iaitu dengan menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sarana dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia melalui 2013. Terakhir sekali, melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025. Sekian. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik yang memainkan peranan penting dalam memastikan keberkesanan sistem pembelajaran. Pertama, peranan ibu bapa dan komuniti sangat diperlukan untuk menyokong pendidikan pelajar. Apabila guru, ibu bapa dan komuniti bekerjasama, pelajar akan mendapat bimbingan yang lebih baik bukan sahaja di sekolah tetapi juga di rumah dan dalam persekitaran mereka. Ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan prestasi akademik mereka. Kedua, program yang berimpak tinggi perlu diutamakan. Ini bermaksud bahawa pelaburan dalam pendidikan harus difokuskan kepada inisiatif yang terbukti memberi kesan positif kepada prestasi pelajar. Contohnya, program bimbingan atau aktiviti kurikulum yang dapat membantu pelajar membangunkan kemahiran holistik seperti kepimpinan, kerja berpasukan dan kemahiran komunikasi. Seterusnya, saya akan meneruskan implikasi yang ketiga iaitu pembangunan sasiah pelajar pendidikan, iaitu perlu memberi penekanan terhadap pembentukan sasiah dan nilai moral pelajar seperti kejujuran, tanggungjawab dan empati untuk melahirkan individu yang mempunyai akhlak yang baik. Implikasi keempat iaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran ICT digunakan untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan fleksibel. Teknologi seperti pembelajaran dalam talian, perincian interaktif serta realiti maya dan tambahan membolehkan pelajar berinteraksi dengan kandungan secara lebih dinamik. Selain itu, akses kepada sumber digital memperkayakan pengalaman pembelajaran, membolehkan pelajar belajar mengikut kadar mereka sendiri dan dari mana-mana sahaja. Baiklah, nampaknya kita sudah berada di akhir sesi pada kali ini. Terima kasih kepada Madam Sempagam, anak perempuan Guru Sami, kerana telah memberi peluang dan ruang kepada kami untuk menyelesaikan pentaksiran pertulisan pada kali ini.
Saya Wan Ahmad Dinis Turani bin Muhammad Wahidi. Dan saya Wan Muhammad Afif bin Wan Azli. Kami ingin mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan kami sepanjang video pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.